Oi, berita ini guys, betulkah Petronas Malaysia hantar diesel ke Filipina, iaitu negara jiran kita? Isu ini nampak macam mudah, tapi bila semak sumber rasmi, cerita dia macam ada yang bercanggah juga. Filipina kata diesel itu datang daripada Malaysia. Petronas pula kata mereka tidak terlibat. MTEN Malaysia pula kata penghantaran itu bukan daripada Malaysia. Jadi mana satu yang betul? Kalau korang tengah nampak satu dakwaan panas sekarang ni yang baru sahaja timbul di sosial media, kononnya Petronas Malaysia hantar diesel ke Filipina waktu isu bekalan tenaga tengah tegang sekarang ni. Bila dengar tajuk macam ni, ramai terus fikir Malaysia dah mula lepaskan stok luar negara guys. Memang ramai orang trigger, sampaikan kita pun macam, sudahlah kita kena tarif tinggi. Beli diesel sampai RM6 begitu, tiba-tiba pula kita dengar berita yang Petronas mengeluarkan ni, involvement in reported shipment about 329,000 barrels, iaitu sebanyak 50 juta liters of diesel from Malaysia to Philippines. Dalam video ni aku ringkaskan apa yang Filipina umumkan, apa yang Petronas jawab dan apa maksud semua ni untuk kita di Malaysia. Mula-mula betul bahawa pihak Filipina memang umum ada diesel yang mereka sebut datang daripada Malaysia. Inilah daripada Philippine punya government pada 11 April 2026. Department of Energy Filipina keluarkan kenyataan bahawa sebanyak 329,000 tong atau 52 juta liter diesel daripada Malaysia telah tiba untuk kuatkan bekalan negara mereka di bawah program keselamatan tenaga kecemasan. Mereka juga kaitkan langkah ini dengan ketidaktentuan pasaran minyak global susulan perkembangan di Asia Barat. Maknanya, kalau kau tanya, adakah ada kenyataan rasmi Filipina cakap diesel dari Malaysia sudah sampai? Jawapannya memang ada, tapi tunggu dulu. Itu belum bermakna Petronas yang hantar. Itu pun poin penting yang kita ingin cakapkan. Sekarang masuk bahagian paling penting. Petronas sendiri sudah keluarkan penjelasan rasmi pada 11 April 2026. Petronas menyatakan ia tidak memasuki sebarang urusan atau arrangement dengan mana-mana pihak di Filipina bagi pembekalan diesel. Malah, Petronas tegaskan keutamaan mereka ialah pastikan bekalan bahan api untuk Malaysia kekal stabil dan berterusan. Ini bukan kali pertama berlaku. Sebelum ini, pada 29 Mac 2026, Petronas juga sudah menafikan penglibatan dalam satu laporan berkait cadangan pembekalan bahan api ke Filipina. Mereka kata mereka tidak tahu menahu dan tidak terlibat dalam urusan tersebut. Jadi kalau ada orang cakap terus terang Petronas hantar diesel ke Filipina, setakat semakan hari ini dakwaan itu tidak disokong oleh kenyataan rasmi Petronas. Lepas tu datang pula satu lapisan lagi. MTN Malaysia melalui laporan bernama pada 12 April 2026 mengesahkan bahawa yang inilah yang kita nampak sekarang ni, yang kita ceritakan, dan itu isu yang lebih jelas. So, sekarang kita ada dua naratif rasmi lah. Naratif pertama daripada Filipina dan satu lagi diesel itu daripada Malaysia. Naratif kedua pula daripada Malaysia, penghantaran itu bukan daripada Malaysia dan Petronas tidak terlibat. Bila jadi macam ni, kita kena berhati-hati lah dengan ayat yang kita gunakan serta media yang kita tengok. Sebab satu perkataan macam dari Malaysia belum tentu maksudnya diesel itu milik Petronas. Lepas tu dibekalkan kerajaan Malaysia atau berasal dari stok domestik Malaysia. Boleh jadi ada isu pada tahap perdagangan, transit, dokumen, syarikat perantara atau lokasi urus niaga. Itu cuma kemungkinan logik berdasarkan percanggahan kenyataan yang ada, bukan fakta yang sudah diesahkan. Jadi apa kesimpulan yang paling jujur kita perlu ungkapkan? Setakat 12 April pada hari ini, betul bahawa kerajaan Filipina mengumumkan mereka menerima diesel yang disebut sebagai daripada Malaysia. Tetapi tidak tepat untuk terus simpulkan bahawa Petronas Malaysia menghantar diesel itu ke Filipina, kerana Petronas itu sendiri menafikan penglibatan dan MTEN pula menyatakan penghantaran tersebut bukan daripada Malaysia. So, apa-apa pun jangan panik dan kita akan tunggu nanti pula spekulasi ini apa yang akan berlaku pula untuk kita tengok. Dan kalau korang suka yang jenis produk-produk TV Box, untuk tengok perkembangan terkini apa semua tu, korang boleh dapatkan TV Box yang sudah aku letakkan di link di bawah, ataupun pelbagai lagi produk-produk yang sudah disediakan di sini untuk video ini kekal relevan supaya dapat rasmi di dalam YouTube ini. So, kalau korang ada sebarang komen, korang boleh komen down below. Apa pendapat korang guys? Sila komen di bawah.